Baru-baru ni saya ada baca satu posting dekat Thread di mana dia share tentang pengalaman klien dia sendiri injet waktu main takraw. Lepas tu isu ACL dengan MCL dia koyak. Lepas tu dia pergi ke hospital swasta lah. Lepas tu jumlah ataupun kos rawatan dia total sebanyak RM65,969.20. Korang boleh tengok dekat sini. Tapi kita cuba genakan menjadi RM66,000. Korang yang aktif main sukan tu cuba korang take note benda ni, okey? Katakanlah kita bagi time frame 5 tahun. Contoh 5 tahun akan datang kita berpotensi untuk kena ACL ataupun MCL ni. Nauzubillah, kita bukan mendoakan yang buruk-buruk. Cumanya kita merancang. Jadi untuk dapatkan RM66,000 ni, berapa income yang sesuai? Okey, kita cuba bahagikan dulu. RM66,000 kita bahagikan dengan 5 tahun bersamaan, setahun RM13,200. Tapi kita pecahkan kepada 12 bulan, dia akan menjadi RM1,100. Jadi untuk bina perlindungan ni, kita galakkan sebanyak 10% daripada gaji bersih kita. Tapi kalau untuk kita kumpulkan RM1,100 sebulan, berapa income bulanan yang sesuai? Jadi kalau kita nak tengok dekat sini, paling selesa untuk dapatkan simpanan sebanyak RM1,100, income paling selesa kita kena ada adalah RM11,000. Jadi sekarang korang dah faham kan? Jadi daripada nilai 10% daripada gaji bersih korang sekarang ni, agak-agak berapa tahun untuk korang kumpul untuk dapatkan nilai RM66,000 tu? Cuba korang komen dekat bawah. Saya Aminuddin, Takaful Advisor anda.